Guys, aku ada flashback yang sebelum ni, di mana aku pernah pergi umrah. Okay, kita orang kat sana pernah solat tarawih, sebab pernah berpuasa. Alhamdulillah pernah berpuasa di Mekah. Dan ada seorang uncle yang aku tak ingat nama, tapi kita orang pernah discuss sekali lah, duduk satu table. Dia dah duduk kerja dekat Mekah Tower tu, tak silap Safwa Tower, ataupun dia kerja dekat Mekah Tower tu dah lama, hampir 20 tahun guys. Okay. Dan aku dibawa oleh pakcik aku. Pakcik macam sepupu, kira sepupu. Jadi dia jumpalah dengan kawan dia yang dah lama tak jumpa. Rupanya jumpa rezeki, jumpa di Safwa Tower tu. Lepas tu kita sepupu pakcik aku ni pun bercerita lah, yang ada kes-kes scam dekat Mekah. Even though walaupun kat tempat suci, tapi still ada scam-scam macam tu. Dan dia ada buka satu cerita di mana yang aku ingat sampai hari ni. Benda tu dah setahun berlalu, tapi aku still remember that story sampai hari ni. Sebab apa? Aku macam tersentak dan terdetik untuk cerita dengan korang. Dia cakap macam ni, itu baru sikit. Masa zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam kan, dia belah laut, pengikut dia nampak depan mata sendiri, nampak real sendiri, masih tak nak ikut. Kau rasa macam uish, damn, that is damn truth lah. Aku rasa macam uish, serius lah, betul juga kan. Sebab even though kau bayangkan, kalau kau sendiri dah nampak depan mata, kau mesti dah percaya kan. Tapi pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam ni refuse untuk tak percaya ajaran apa Nabi Musa alaihissalam. Damn guys, kita kalau hidup zaman-zaman tu, even zaman Nabi pun, tak semestinya kita ni dapat masuk Islam. Ini rezeki, orang kata kita ni sebagai insan orang Islam. Okay guys, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri, sebab kau yang pilih cara hidup kau.